ramai ada jalan penyelesaian. Benda yang relevan ketika kewangan terjejas. Jadi nanti kita kata, pakaian, nak pakai pakaian tahun lepas. Ya, pakailah pakaian tahun lepas. Okay, tapi makanan tak boleh beli makanan tahun lepas. Minyak tak boleh beli minyak tahun lepas. Beras tak boleh makan beras tahun lepas sebab dah habis. Ya, makan dekat rumah tapi beras duduk di kedai. Dan makanan di rumah ni 11% kenaikan inflasi dia. Kemudian, kalau tuan-tuan makan di restoran 16%. Sebab saya kata harga ikan naik, harga tepung naik, harga gula naik. Sebab ini barangan yang kita import. Berarti tuan-tuan balik makan di rumah dulu ketika makan di kedai RM10. Kalau makan di rumah RM6, save RM4. Sekarang makanan di rumah dah naik RM12. Jadi jangan makan di kedai RM20, tapi di rumah tu sudah berlaku kadar kenaikan. Boleh faham tak mudah dia? Berarti penyelesaian makan di rumah tu tetap terjejas kerana kadar inflasi barangan dapur juga akan naik. Bukan tuan-tuan beli untuk masak di rumah tak mahal. Dah ikan tu sendiri dah datang dengan satu harga. Tepung dah datang dengan satu harga. Roti dah datang dengan satu harga. Flow cash kita, substitution kita tu terjejas dah juga. Yang saya bagi tahu tuan-tuan untuk mula berfikir. Kurangkan makan, alhamdulillah lah. Kalau yang dah kurang makan, tak semua orang berada dalam keadaan lebih makan. 22% daripada kanak-kanak di PPR di Kuala Lumpur. Tengok balik dalam buku saya yang telah habis dijual ni. Ni saya dah akan cetak balik ni. Report saya ada dalam buku ni. 22% kanak-kanak yang membesar dalam keluarga miskin akses makanan dia 2 kali sehari je. Sebab anda tidak pernah melihat kehidupan orang miskin. Ni dalam buku ni laporan UNICEF 2018. Saya dah jelas dalam 2 artikel saya mengenai miskin bandar. Jadi ada orang akses makanan dia terhad. Bukan semua orang berada. Gaya hidup yang dipaparkan di media sosial nampak macam semua orang kaya. Jadi adik ingat dunia ini adalah media sosial. Tak. Ramai orang pun dah mengalami kekurangan makanan. Kurangkan makanan ni diet untuk obey betul. Ni kita cerita keseluruhannya ni untuk gizi, keperluan harian anak-anak kita. Sebab tu kadang-kadang kita buat penjelasan pada rakyat Malaysia. Dia punya kurang cerdik, dia tak nak ambil. Semua orang tak betul. Waktu orang jelaskan, dia duk ambil faham dia je. Ya, banyakkan puasa tapi bank punya hutang tak boleh tolak pada puasa. Dan tuan-tuan tak boleh paksa satu rumah untuk berpuasa. Dalam hidup ni yang relevannya apa? Yang relevan dia bukanlah tentang mencari jalan mudah, menunggang semua perkataan ni. Puasa lah, hidup sederhana. Benda-benda tu kita boleh tunggang. Tapi relevannya dia tak membantu. Seorang lagi keluar bersederhana. Ni yang mana tanam sayur tanam ikan ni. Pertama takrifkan dulu bersederhana. Tuan-tuan sendiri pun tak tahu jawapan dia tu apa. Pasal bersederhana ni istilah yang diberikan kepada orang ketika kamu berada dalam keadaan kamu mampu. Sekarang ni kita cerita, tak semua orang mampu. Orang B40 ni, M40 bawah ni, mereka pun dah susah. Dia nak sederhana, mana lagi selama sekarang pun ikat perut. Saudara mati pun terpaksa pilih mana satu nak balik ziarah. Sebab RM100-200 adalah beban yang besar. Jadi nak bersederhana dekat mana? Orang mati pun kena pilih balik tengok. Sebab tak semua orang berada dalam keadaan mampu. Jadi bersederhana ni, jawapan bagi orang yang sekarang, dia makan sehari 6 kali. Dia boleh ceritalah nak tukar makan sehari 4 kali. Kalau orang tu dah makan sehari 3 kali tuan-tuan, dia tak boleh tukar pada sehari 2 kali. Sebab dia bukan satu jawapan yang kasut dia sesuai untuk semua orang.